Assalamualaikum korang. Selamat puasa kat semua. Okay, hari ni saya nak bawa korang ikut saya pergi berpuasa dekat Dataran Merdeka Kuala Lumpur bersama dengan keluarga saya. Okay? Okay, jom ikut saya. Mari. Okay, sekarang ni kita orang on the way pergi ke stesen LRT untuk naik train pergi ke Dataran Merdeka. Itulah keadaan macam kurang baik lah sebab tengah hujan lebat ni. So kita orang tawakal je lah, harap-harap waktu berbuka nanti hujan dah berhenti lah. So kita orang akan naik train menuju ke Masjid Jamek punya stesen. Hai, nak pergi mana tu? Pergi Dataran Merdeka. Buat apa? Nak buka puasa. Okey. Ni dua satu. Okey. Okey, berbulan ambil Berdua. Terima kasih. Sekali. Apa? Oh ya ke? Terima kasih. Okey. Jadi sekarang ni kami menuju ke Dataran Merdeka. Keadaan masih hujan. So, harap-harapnya waktu berbuka ni hujan pun berhenti. Okey. Tu kan jamnya lah.
Ih, kotor dah. Hangat tu. Benar sebab hujan kan. Memang bentang kat situ je. Setiap hari tak ramai. Harap-harapnya waktu berbuka ni dah hujan je kan. Keadaan macam ramai lah lagi orangnya. So kita orang yang dinanti. Asyik nak datang sini je mesti hujan. Toh? Tak ada Payung. tau. Memang belum puasa kan guys? Oh, macam mana ni guys? Payung, Macam mana? guys. Bakal pengantin? Budak ni main. Main helikopter. Main helikopter. Macam mana tu? Ni sesi untuk bentang tikar. Okay, kita ni agak berapa orang tak cukup satu tikar. Kena bentang 2 tikar. Kita orang punya tempat. So kalau tidak ni, kalau tak hujan penuh ni. Tengok air dia besar mana. Tengok. Bila bakal pengantin minum air macam mana? Starbucks. Uish, mahal gila. Balik dah. Jalan-jalan KL pula, okey? Okey, jom. Kita menikmati sekitaran malam di Kuala Lumpur. Saya sasau. Asal-asal warna biru ah. Nah. Nah. Bukan lampu. Nampak kan? Okey, ni je yang saya sempat kongsikan dengan korang hari ni. Aktiviti saya berbuka di Dataran Merdeka. Okey, kita jumpa di next video, okey? Nanti jangan lupa subscribe, share, komen and like. Bye!